Hello semua, kali ni saya tak buat resipi tapi saya nak review Ben's cookies. Specialty dia memang soft cookies. Saya ada 7 jenis: matcha and white chocolate cookies, white chocolate chunk, dark chocolate chunk, double chocolate chunk, white chocolate and macadamia, peanut and milk chocolate, and lastly oatmeal and raisin. Yang ni dark chocolate chunk, memang pakai chocolate chunk, tak pakai chocolate chips. Dia memang soft, chewy, senang patah dan sedap juga, tak terlalu manis. Cicah dengan susu lebih sedap. Yang ni white chocolate chunk, base cookie dia sama rasa dia macam dark chocolate chunk, cuma yang ni rasa lemak daripada coklat putih. Dia pakai chocolate chunk, tak pakai chocolate chips, dan apa yang saya suka, tak terlalu manis. Tekstur dia memang lembut dan gooey juga. Seterusnya kita ada one of the best selling cookies, which is matcha and white chocolate. Dia pakai white chocolate chunks juga. Rasa matcha dia strong, tekstur dia lebih padat dan moist pada pendapat saya, dan rasanya lebih manis daripada white and dark chocolate chunk yang tadi. Seterusnya saya nak cuba peanut and milk chocolate cookies. Memang lebih tebal daripada yang sebelum ni. Cookiesnya dalam dia tekstur dia moist, a little bit chewy, dia kenyal-kenyal sikit. Rasa peanut butter dia pun strong. Saya rasa yang ni paling sedap lah setakat ni. Rasa pun tak terlalu manis. Seterusnya saya nak cuba white chocolate and macadamia. Yang ni cookiesnya lebih tebal, teksturnya pun lembut, chewy, dan ada banyak kacang macadamia dekat dalam tu. Rasanya buttery and subtle. Saya rasa dia pakai kacang macadamia yang mentah, sebab rasa kacang tu dia tak terlalu kuat. Okey, yang ni kita ada double chocolate chunk. Dia ada dua, triple chocolate chunk and double. Saya ambil yang double. Yang ni tekstur dia lebih tebal dan agak kering sikit pada saya kat tengah dia. Dia pakai dark chocolate chunk, tak terlalu manis. Okey, just nice. Last sekali saya akan cuba oatmeal and raisin. Yang ni bagi peminat cookies yang ada rasa-rasa spices. Yang ni dia macam ada rasa cinnamon sikit. Dia soft, tebal. Yang oats tu pun memang banyak. Kalau anda suka makan pie apple ataupun cinnamon roll, mungkin rasa yang ni lebih kurang lah dengan rasa yang tu. Okey, itu saja untuk hari ni review 7 cookies daripada Ben's Cookies. Thanks for watching. Okey, bye.